Sejarah Lebuh Raya Gerik Jeli, tempat kemalangan pelajar usi baru-baru ni. Jalan raya ini dibina pada tahun 1970. Masa ni negara masih lagi bergelut dengan ancaman komunis. Setelah 12 tahun, barulah Lebuh Raya ini siap sepenuhnya. Dalam tempoh 12 tahun ini, banyak pekerja dan tentera pergi buat selama-lamanya. Lebuh Raya ini dibuka secara rasmi pada 1 Julai 1982. Satu-satunya laluan darat yang menghubungkan antara pantai timur ke pantai barat merentas Banjaran Titiwangsa. Hari ini, Jalan Raya Timur Barat ini juga dikenali antara jalan raya paling berbahaya di Malaysia kerana selekoh yang tajam, laluan yang curam, kabus tebal dan kurang pencahayaan. Kalau bawa kereta malam-malam tu, satu kesilapan je boleh bawa kepada maut. Terbaru, 15 pelajar usi telah pergi buat selama-lamanya di laluan Lebuh Raya ini. Baru-baru ni kerajaan baru saja umumkan 75 juta ringgit untuk naik taraf jalan raya ini. Selain itu, ada beberapa cadangan untuk menaik taraf jalan raya ini. Antaranya, pelebaran jalan menjadi 4 lorong, pemasangan CCTV dan sistem pemantauan setiap masa. Semoga peristiwa hari ini membuka mata banyak pihak dan dapat menyegerakan perancangan yang dah lama dirancang. Siapa kat sini yang ada pengalaman lalu Lebuh Raya ni? Cuba komen dekat bawah.